kalau saya nak bayar zakat, saya boleh bayar direct dekat kumpulan yang layak untuk terima zakat tu. Saya tak perlu go through amil. Betul tak? Ini pun mitos jugalah. Okey, sebenarnya benda tu saya kaitkan yang pertama. Yang pertama, kalau kita tengok sebenarnya dalam ayat Quran dipanggil khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa zakatihim biha. Yang tu sebenarnya khuz ni dia ada dua. Di sepanjangnya ambillah. Jadi kalau you faham perkataan ni, ambillah berarti ada melibatkan dua pihak. Satu pihak yang diambil, satu pihak yang mengambil. Itu salam dalam Quran. Jadi kenapa ayat Quran macam ni? Sebab zakat ni rukun. Dia mesti dibuat oleh pemerintah. Ambil tu kan ada dua benda tadi, mengambil dan diambil. Betul tak? Baru ambil. Jadi pemerintah yang kena buat. Yang tu sebenarnya kita balik kepada sirah Rasulullah dulu. Rasulullah utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman untuk kutip zakat dan agih zakat di situ. Sebab apa? Ini dia punya gabung. Jadi benda ni sebenarnya kena hak pemerintah, bukan hak sendiri. Sebab zakat ni adalah rukun. Kalau kita buat sendiri-sendiri, orang tak tahu, lama-lama zakat tu akan luput. Maksudnya orang tak buat lah, kan? Kita cerita sendiri-sendiri, you buat dah, I dah buat, semua tak ada, luput semua sekali. Sedangkan benda tu rukun, jadi benda tak boleh. And then kalau saya nak tengok dari segi sudut orang kata keadilan, contohlah Fatihah membayar zakat 50,000 setahun. Fatihah akan bagi kepada yang dekat dengan Fatihah, kan? Yang miskin mungkin dapat 10,000 seorang, 5 orang 50,000. Saya pula, saya hanya sikit-sikit saja, gaji kecil saja kan. Apabila saya keluarkan zakat RM500, jadi yang dapat dikelilingi saya hanya RM50 setahun. Jadi sebenarnya zakat ni adalah untuk kita imbangkan masyarakat di kalangan B40. Kita bagi setiap bulan. Sebab apa? Sebab kita ada kelompok-kelompok pembayar zakat yang mengumpul ni, bagi kita boleh bagi setiap bulan satu orang berapa, 1,500. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya. Kenapa zakat tak boleh bagi sendiri? Itu benda penting lah bagi saya, kesedaran tambah-tambah kalangan orang muda kan. Orang muda ni dia kadang-kadang orang kata dia nak tengok itu tak apa, kalau pergi PPZ minta kami nak tengok lah untuk macam mana asnah, kami akan bawa Saya boleh ikut sekali? Boleh. Program-program malam ni pun ada gelandangan, ada lagi dekat gelandangan di KL, boleh kita ajak daripada masyarakat, sahabat zakat ajak semua, YB Menteri pun turun, pergi tengok macam mana. Dan pernah berlaku dalam mazhab Syafi'i pun disebut, kalau kamu membuat sendiri zakat, maka benda tu kalau datang penguasa untuk mengambil zakat daripada kamu, yang dulu tu kamu adalah sedekah saja. You wajib keluarkan kali kedua.